Assalamualaikum guys, selamat pagi. Okey, macam biasa pagi-pagi saya akan sampai kat workshop. Customer first yang sampai belakang ni. Alphard ke Fire? Jom kita tengok. Guys, ni spare Fire. Dia datang sebab absorber dia lembut sangat ni guys. Lembut sangat absorber dia. Jadi dia ambil keputusan datang ke sini untuk custom absorber lah. Actually customer ni daripada Kuala Selangor. Okay. Kereta ni tahun 2019. Jadi dia kata dia baru ambil dalam 5 bulan. So bawa rasa berbuai lah. So kita akan tanggalkan absorber dia dulu. Tengok macam mana compression dengan rebound dia. Tengok macam mana. Kita tengok depan sebelah kanan pula. Ni yang belakang dah buka guys. Ni yang belakangnya. Ni yang belakang punya. So tunggu saya keluarkan ke 4-4. Kita akan check macam mana compression dengan rebound dia. Kita tengok 4-4 batang tu. Saya nak try tekan tengok macam mana compression dengan rebound dia. Kenapa kereta AGS 30 ni memang selalu sangat rasa berbuai. Kita nak tengok kenapa. Guys, ni absorber dia dah buka dah. Kereta ni 2019 dia baru ambil 5 bulan. Okay, kita nampak. Tapi okey lah, 2019 dah berapa tahun dah kan. Nampak dia lembut lah. Cuba tekan komen kami. Nama dia Muhammad Naren. Naren tengok muka. Ya, memang lembik guys. Sekali henjut je. You guys bayangkan absorber dia lembut. Kereta besar. Okay, tu yang depan. Kita tengok yang belakang pula. Okay, yang belakang selalu main peranan ni. Okay, tengok belakang. Nampak sekali tekan je. Memang lembut guys. So memang compression dengan rebound dia yalah dah faktor usia dah lama kan. So kita akan tengok macam mana yang dah siap buat punya macam mana. Guys, itulah dia condition absorber dia. Jadi kita akan tunggu yang ready stock. Biasanya kalau untuk AGS 30 ni kita orang akan adakan ready stock sebab kita nak cepatkan proses. Jadi bagi masa dalam 10-15 minit absorber ready stock kami akan keluar. Saya akan tunjukkan compression dengan rebound dia macam mana keadaan dia. Okey. Sebab bila yalah kereta Igas pun tahu AGS 30 ni memang berat. So bila kalau orang beli kereta ni memang dia 3, 4, 5 7 seater lah. Dia boleh naik 7 orang. So biasa owner-owner yang ambil AGS 30 ni semuanya family type. So memang akan bawa ramai. So bila absorber lembut, bila bawa ramai, you guys akan rasa memang betul-betul kereta tu akan rasa berbuai-buai. Kemudian dia akan rasa macam dekat bumper tu akan rasa melantun. Jadi kita selesaikan dengan cara dia. Kita custom absorber ni kepada, kita keraskan 40%. You guys jangan risau, kekerasan tu dia tidak akan hilangkan comfort ke, tidak. Dia akan rasa lebih sedap, lebih selesa, especially masa kita nak langgar bumper. Jadi saya akan tunjukkan after yang kita dah refurbish, kita dah custom 40%, mengikut keberatan kereta ni macam mana cara kita tekan pakai tangan. Tengok komen yang tadi tu larat ke tak larat. Okay, so guys, ni owner dia. Siapa nama bang? Zaidi. Abang Zaidi bang. Daripada mana bang? Saya daripada Ijuk Kuala Selangor. Betul lah saya teka tadi. Saya main teka dia. Kadang-kadang kena, kadang-kadang tak kena. Betul lah daripada Ijuk. Okey. Bang, kereta ni 2019 bang Ya, 2019. So abang ambil baru berapa bulan? Seminggu sebelum raya bulan 3 tu tadi. 5 bulan lah. 5 bulan lah. Lighting sekejap. 5 bulan. So dalam 5 bulan tu rasa macam mana bang? Mula-mula okey. So bila dah kita bawa family jalan, dah mula rasa macam kurang stabil lah, membuai sikit. Maknanya bukan salah Toyota lah kan. Dia sebab faktor usia dia lah kan. Betul. Dia kereta Recon ni yalah kita beli pun nasib-nasib je. Dapat luck cantik, insya-Allah tahan dah lama. Cuma rezeki saya setakat ni je. Bila pakai terus nak jadi. So banyak juga saya usah sama ada nak tukar brand lain ke whatever. Tapi saya lebih utamakan keselesaan. Yang penting tu. Jom kita tengok absorber dah sampai. Okay guys, ini dah dia absorber AGS 30
Nampak tak atas tu? Kita buat top cap. Kita buat top cap supaya dia jadi serviceable. Dia jadi serviceable. So katalah customer duduk jauh-jauh, lepas pakai 3-4 tahun rasa tak sedap, katanya contohlah customer nak buat kat tempat lain kan, boleh je, sebab kita dah buatkan serviceable benda ni, absorber ni. Jadi saya nak tengok macam mana compression dengan rebound dia. Karen tekan. Tadi dia ni tekan dengan angkuhnya sebab dia lembut kan. Sekarang kita tengok dia tekan macam mana. Baru dia tahu. Keras guys. Keras. Tengok yang belakang pula. Tengok dia tekan Tadi dia tekan senang dengan belakang kan. Nampak guys. Memang nak tekan dia memang azab lah. Saya gunakan orang yang sama tekan tadi. Sinara ni juga. Sekarang dia tekan semula. Memang keras. Rebound dia pun cantik juga nampak. Dia naik slow je dia punya rebound tu. Memang cantik. Sekejap lagi kita akan buat proses pemasangan dekat Velfire AJ30 ni. Kemudian saya akan test dengan owner sini, dengan Abang Zaidi daripada Ijo. Kita akan test, nak minta feedback Abang Zaidi. Saya nak langgar bumper dengan Abang Zaidi kejap lagi. Lepas tu tengok macam mana feedback Abang Zaidi sekejap lagi. Okay, so guys, stay tune. Okay guys, sekarang adalah proses pemasangan. Dia nampak kenapa berkilat, sebab kita spray semula hitam supaya dia nampak macam baru. Di bahagian depan kiri pemasangan, bahagian depan kanan tu sedang berlangsung pemasangan. So AJ30 ni yang paling susah nak buka sebab absorber dekat dalam. Nampak tu. So depan ni pun bila pasang dekat bawah, yang bahagian atas dekat dalam sana. Jadi komen saya yang handsome ni nampak. Nampak. Dia memang handsome sikit, tapi dia pemalu. Pemalu. Okey, so selepas pemasangan ni guys, saya akan test dengan owner. Kita nak tengok macam mana feedback owner. Okay, so guys, saya nak test dengan Abang Zaidi sendiri. Tapi itulah masa test drive saya tak boleh nak pegang kamera. So dah lepas test dengan Abang Zaidi, saya akan minta feedback Abang Zaidi. Okay bang, nak tanya abang lah, apa beza bang sebelum buat dan selepas buat? Masa kita langgar bumper, masa kita layan corner sikit-sikit, apa beza dia bang? Apa yang saya rasa bila langgar bumper tu tak ada membuat dah belakang. Dah tak ada melantun-lantun dah. Macam sebelum ni kan, adalah melantun-lantun. Yang ni tak ada. So saya nak tanya abang, sebab banyak yang tanya saya, itu keras tu mesti rasa melompat-lompat macam adjustable, mesti comfort tak ada. Abang rasa comfort tu ada ke tak ada bang? Alhamdulillah, apa yang kita rasa ni bila langgar bonggol tu masih ada comfort lagi. Lembut, tak keras. Dia tak keras beza sangat lah, memang beza. Bila ambil corner pun saya pun tak pernah ambil corner macam tu kan. Jockey power kan. So far setakat ni bila saya bawa pun, bila corner tu rasa bergoyang tu ada. So far tadi corner boleh kata tajam juga. Kalau saya pun tak berani nak buat macam tu. Masih tegak lagi lah. Pecah rahsia bang, pecah rahsia. Alhamdulillah. Puas hati lah setakat ni, puas hati. Alhamdulillah. So guys, itu feedback jujur daripada Abang Zaidi. Betul. Untuk owner Velfire AJ30 yang telah kami customkan absorber kepada 40% sipper sebab nak buangkan body roll. Jadi kepada you guys kat luar sana, subscribe saya punya YouTube channel untuk you guys boleh komen kereta apa lagi you guys nak tengok untuk kita custom absorber. So insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam next video. Thanks for watching guys. Bye bye. Assalamualaikum.